Oke bos. Pasang start. Rem. Oke. Oke bos, saya sambung Jadi apa yang saya nampak dekat sini, pelak terbuka. Pasang pelak terbalik. Itu yang pertama. Lepas tu tepet, ada yang longgar, ada yang ringan. Jap, kita tunjuk dulu Kita cerita dulu apa yang berlaku sebenarnya ni. Okey, kita pasang balik pelak tu. Tapi tak tahulah, mungkin pom yang sebelum ni ada buka. Dia nak check api lemah. Tepet tak betul Kita pun adjust tepet. Start. Dah stabil. Rem. Tapi enjin fogging Lepas tu penapis udara memang sangat teruk lah, memang tak jaga. Okey. Masa adjust tepet tadi apa kita jumpa, matikan? Masa kita adjust tepet kita jumpa nombor 1. Apa benda lembek, valve lembek. Dia punya spring lembek Ni keras. Nah ni keras, spring ni keras. Mana yang lembek? Nombor 4 ni. Kita tekan pakai tangan. Lembek, spring lemah. Macam mana dia nak power? Okey, lagi? Ada lagi? Tu okey, tu agak lemah. Dia patut pakai tangan tu tak bergerak kalau bergerak ni lembut lah ni. Sini. Tu tengok tak bergerak pun lepas tu kipas. Kipas sangat ringan. Jack. Fan kelas dia ringan Lepas sini. Tu cun. Tengok tak gerak langsung So apa yang kita akan buat, kita angkat head dulu, check dulu piston ada longgar ke tak ada longgar. Jadi sebab van boss ni ada aircon kan, cuba bos simpul nanti kat saya terima tu.